Okey, Assalamualaikum. Ini kita ada sebuah Saga FLX. First kali enjin dia bersih So bila kita nampak enjin bersih, kita dah siap kit. Enjin ni kita dah buat flushing, kita dah cuci, kita dah settlekan masalah bunyi dia. 3 perkara. Untuk masalah flushing tu, kita flushing sebab sistem air dia yang lama terlalu karat. Bila terlalu karat, kita akan buat recommendation dengan owner. Pipe dia ni pun bila kita pegang terlalu keras. Lama punya, nampak baru daripada luaran. Tapi bila kita buka, tengok radiator ni terlalu karat. Okay, so kita boleh tengok condition radiator dia yang lama tu karat kan. Okey, karat. Dia pun karat. Okey, karat. So kita pegang pipe atas bawah dia pun karat. Kita boleh tengok ni. Sama ni. Bila kita pegang krok karat dia. Okey. So owner pun tak nak pening kepala. Next time ada masalah temperature, overheat ke, tak nak. Dia nak sekali kerja sebab main sistem air dia on terus. Sini kita nampak karat, thermostat dia pun karat. Kita buka pipe bawah ni, kita akan nampak yang bagi water pump pipe. So kita nampak karat, kita akan owner buat full set sistem air. Baru long term tu kalau kita jaga prosedur untuk coolant tu dengan betul, insya-Allah lamalah sistem air ni bertahan ataupun tak adalah masalah overheat tu. Perbezaan radiator yang aftermarket yang biasa punya yang kurang kualiti, klem untuk radiator ni jarak-jarak. Berbeza dengan radiator yang kita order ni. Radiator yang kita order mestilah kita nak recommend yang okey kan. So, untuk radiator yang ni nampak tu, beza. Rapat. Okey, sebab kenapa klem ni dia rapat. Berbeza dengan yang biasa tadi tu. Kalau contoh pakai biasa kita takut. Kalau contoh kereta ni overheat, sekali 2 kali kita takut radiatornya bocor, crack, lepas tu temperature cepat naik. Punca daripada radiator tu bocor. Kita takut tak nak jadi macam gitu. So dengan radiator yang ada quality, kalau contoh temperature tu naik sekali 2 kali ataupun kerap berlaku overheat, radiator tu mungkin boleh tahan. Tak perlulah nak tukar radiator satu-satu. Lepas tu tak mudah crack, tak mudah bocor sebab grip tu dia akan klem getah yang kat dalam tu. So bila benda tu jarak tak banyak, dia jadi mudah pecah. Setiap coolant dia akan tunjuk nisbah dia, grade A 50-50 mixture ratio. Dekat sini maksud dia 50 untuk coolant ataupun ubat, 50 untuk air suling ataupun air tapis seeloknya. Kat sini saya nak tekankan untuk pentingnya coolant sesebuah enjin. So untuk coolant ni first kali ubat untuk sistem air supaya tak berkarat. Kedua, penyejuk untuk enjin ni tak terlalu panas. Sebab coolant ni dia ada minyak, ada ubat. Sebab setiap coolant dia berbeza-beza dari segi ubat dia, dari segi minyak dia. Sebab ada coolant dia ada warna je, ada pewarna je. Ada coolant biasa je. Ada coolant dia ada minyak yang cukup. Minyak dia nak kena rasa. Kalau contoh kita buka coolant tu, kita rasa air dia. Dia tak ada air macam air kosong, macam air pipe, bukan. Dia ada minyak. Sebab minyak ni sebagai perincik untuk part-part sistem air dia. Dia bukan suka-suka. Contohnya kita ambil water pump lah. Okey, water pump. Water pump tu ada bearing kan? Okey, water pump tu ada bearing. Dia akan jadikan sebagai pelincik untuk bearing tu supaya tak berbunyi tu satu, tahan lama satu. Dia nak kena ada masa dia, maintenance dia nak kena tukar. So dekat situ pentingnya maintenance cooler, maintenance water pump, maintenance sistem air, itu penting. So untuk coolant seeloknya 40,000 60,000 dah boleh tukar untuk coolant. Kita boleh tengok kat spare tank tu, tengok airnya dah jernih. Kita boleh tukar coolant seeloknya. So, kita nampak ni sensor babush. Kita dah settlekan masalah bunyi dia. Ketok. Bunyi reservoir tu berlaga. Settle tukar babush ni. Okey, so tu sajalah perkongsian saya hari ni. Semoga ilmu ini manfaat dan jangan lupa like, comment and share at Pet Jalan Auto. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum.